Itulah. Kan itu level pemimpin, bukan pemimpin Islam. Ini bukan pemimpin Islam ni tuan-tuan. Ini pemimpin yang memalukan Islam. Ini cerita tentang KB Kelantan, Kelantan punya KB Central. Rundingan gagal. Kelantan ambil alih projek KB Central. Kerajaan Kelantan memutuskan untuk mengambil alih projek pembinaan terminal bas bersepadu KB Central lebih kurang 30 juta ringgit setelah rundingan dengan Perak Transit gagal mencapai kata sepakat. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Fazli Hasan berkata, keputusan itu dibuat setelah mengambil kira kekangan masa dalam menyiapkan projek berkenaan. Kita telah berunding dengan Perak Transit tetapi berdepan beberapa kekangan, termasuk permintaan mereka yang tidak dapat dipenuhi. Rundingan terakhir berlangsung minggu lalu dan hari ini kita putuskan kerajaan akan mengambil alih projek ini. Kita mahu KB Central disiapkan seiring dengan projek ECRL kerana ia perlu beroperasi bersama. Oleh itu, kita tidak boleh menunggu lebih lama, katanya. Menurut beliau, kerajaan negeri turut merancang menambah beberapa elemen baru dalam projek berkenaan dan optimis ia dapat disiapkan dalam tempoh 2 tahun seperti yang ditetapkan. Tetapi sebelum ini, kerajaan negeri cakap akan siap pada tahun 2022. 2022 tapi sekarang ni dah masuk 2022, tak siap-siap juga. Okey. Kan pada tahun kat salah 2022. Sorry, 2025 ujung. Dia kata ujung 2025. Okey. Ini saya baca pada Julai 2022. Berita ini adalah berita Julai 2022 di mana mereka mengatakan bahawa KB Central akan siap pada hujung 2025. Siap pada hujung 2025. Ini berita tahun 2022. KB Central dijangka siap pada hujung 2025 bagi menggantikan terminal bas sementara di Lembah Sirih yang sudah beroperasi 12 tahun sementara, tapi 12 tahun Pengurusi Jawatankuasa Kejayaan Infrastruktur Pengangkutan dan Utility berkata projek membabikan kawasan seluas 6.8 hektar itu merangkumi stesen bas bersepadu bangunan komersial dan pangsa puri. Beliau berkata pihaknya sudah memilih satu syarikat pada 1 Jun yang disenaraikan dalam bursa saham untuk melaksanakan projek itu. Katanya pembinaan terminal bas sudah dimulakan dengan mengeluarkan RFP, request for proposal, sejak 2020, tuan-tuan. Hashtag nak mundur pilih PAS. 2020 kata hujung 2025 siap. Ni dah masuk 2025. Rupanya balik kepada kerajaan negeri. Kan? Bukan 2025 dia kata 25. 500 tahun lagi bersiap. So, disebabkan rundingan gagal ini, maka usaha terakhir pimpinan PAS ialah merayu kepada pimpinan DAP di dalam Dewan Rakyat. Kita dengarkan. Soalan saya nombor 9. Sila jawab. Terima kasih Tuan Ketua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat pagi. Sempat saya menjawab di Dewan Rakyat terlebih dahulu untuk datang. Soalan dia adalah Senator Tan Sri Haji Muhammad Fatmi bin Cik Saleh meminta Menteri Pengangkutan menyatakan adakah wujud rundingan untuk Malaysian Rail membenarkan terminal bas Kota Baru disambungkan dengan stesen ECRL Kota Baru. Itu soalan dia. Bersama-sama di Dewan Negara. Hari ini Kementerian Pengangkutan standby. Kalau saya saja ada, Timbalan Menteri pun ada. Ya, Timbalan Menteri memang dah bersedia berjawab lah. Tapi saya kata kalau saya sempat, saya akan datang. Okay. Terima kasih. Tuan Ketua, Terminal Bas Kota Baru merupakan sebuah projek di bawah Kerajaan Negeri Kelantan. Manakala projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL adalah di bawah Kementerian Pengangkutan melalui Malaysia Rail Link di bawah Kerajaan Persekutuan. Terminal Bas Kota Baru semasa adalah di Lembah Sirih, terletak kira-kira 9 km dari stesen ECRL Kota Baru. Kementerian Pengangkutan
dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Kelantan bercadang untuk membangunkan terminal bas baru, iaitu terminal pengangkutan awam bersepadu Bandar Baru Tunjung, yang juga akan dikenali sebagai Kota Baru Sentral. Lokasi tapak projek Kota Baru Sentral adalah bersebelahan dengan tapak stesen ECRL Kota Baru. Pihak MRL telah dijemput oleh Kerajaan Negeri Kelantan bagi menghadiri mesyuarat dan sesi libat urus mengenai kesaling hubungan antara stesen ECRL Kota Baru dan projek Kota Baru Sentral. MOT dan MRL amat mengalung-alungkan sebarang perbincangan bersama Kerajaan Negeri Kelantan agar integrasi dapat dilaksanakan di antara stesen ECRL Kota Baru yang dijangka siap pada bulan Jun tahun depan dan Kota Baru Sentral yang bakal dibangunkan oleh Kerajaan Kelantan. Sehingga Januari 2025, kemajuan projek ECRL di negeri Kelantan telah mencapai 88% yang merangkumi pemasangan landasan dan rasuk di jajaran utama yang telah disiapkan serta pembinaan 2 stesen di negeri Kelantan, iaitu stesen ECRL Kota Baru untuk penumpang dan stesen ECRL Pasir Putih untuk penumpang dan kargo. Tarikh penyiapan projek ECRL dari Kota Baru Kelantan ke ITT Gombak, Selangor dijadualkan 31 Disember 2026. Terima kasih. Dua soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, soal jawapan yang sangat spesifik dan tepat. Soalan tambahan saya, sudahkah kementerian buat keputusan untuk integrasi dengan KB Sentral ini? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, percepatkanlah supaya manfaat itu dapat untuk rakyat di Kelantan amnya dan orang Kota Baru khususnya. Terima kasih. Betul. Yang pertamanya memang kita bersedia berintegrasi, tak ada masalah. Seperti yang saya dah katakan, stesen ECRL telah hampir siap, telah pun dibina dalam proses pembinaan sekarang. Tetapi stesen Kota Baru Sentral, iaitu untuk terminal bas yang akan dibangunkan oleh kerajaan negeri, setakat yang saya tahu belum dibangunkan lagi. Jadi dari segi proses pembangunan, pembinaan itu tak boleh dilaksanakan dari segi integrasi. Tapi kita dari segi perancangan, dari segi desain kita tak ada masalah. Apabila ada projek pembinaan terminal bas yang baru itu yang bakal dibangunkan nanti, tak ada masalah, kita sambungkan. Sebab apa maksud integrasi? Integrasi maksudnya kita nak ada laluan pejalan kaki, ada bumbung, supaya katakan orang yang ambil ECRL, dia sampai ke Kota Baru, dia nak ambil bas, dia tak payah keluar jalan raya, dia boleh terus masuk ke bangunan yang sebelahnya melalui laluan pejalan kaki ataupun ada terowong di antara kedua-dua bangunan tersebut. Tetapi proses itu tak boleh dilaksanakan sehingga terminal bas Kota Baru itu dibangunkan. Jadi kita tak ada masalah. Kita memang telah menyatakan kepada Kerajaan Negeri Kelantan, semasa saya membuat lawatan pada tahun lalu juga, saya ada kunjungan hormat ke Pejabat Menteri Besar Kelantan. Saya katakan memang kita tak ada masalah. Ini tak ada, kita boleh bekerjasama. Dan kita sentiasa mengalung-alungkan. Kerana ini ialah untuk kemudahan orang ramai. Dan memang semua stesen ECRL kita, kalau ada mana-mana mod pengangkutan awam yang lain, kita integrate. Baru beberapa hari yang lalu saya pergi ke Gombak. Ada terminal bersepadu Gombak. Dan saya nak pastikan, sebab stesen ECRL Gombak sedang disiapkan. Saya telah minta MRL pastikan supaya eskalator itu sampai ke bawah, masuk stesen LRT, dan kita buat satu lagi sambungan untuk sampai ke terminal bersepadu Gombak. Jadi itu maksudnya kita nak mengintegrasikan terminal-terminal pengangkutan awam ini supaya apabila penumpang menggunakan perkhidmatan kita ini, dia adalah satu perkhidmatan yang seamless, yang memberikan kemudahan dan juga keselesaan kepada penumpang dan secara selamat, termasuk juga kepada golongan OKU. Terima kasih. Soalan tambahan. OKU dulu, Doktor. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya nak tanya soalan tentang OK tapi YB, tapi yang nak lagi detail. Bagaimanakah ataupun sejauh manakah keselamatan untuk OKU dilindungi dalam stesen-stesen yang dibuat ini? Yang baru-baru ni kita dengar insiden di LRT. So apakah tindakan Kerajaan soalan tambahan lagi?
Kelantan kena tanya. Terima kasih Datuk Seri Yang Pertua. Saya hanya ada satu soalan. Adakah tanggungjawab kerajaan negeri untuk membangunkan terminal bas bersepadu? Kenapa tidak kerajaan pusat yang membangunkan terminal bas? Seperti kita tahu di Kelantan tak ada terminal bas bersepadu yang orang kata yang canggih, sophisticated seperti yang ada di ibu negara kita ni. Kenapa tidak kerajaan pusat yang membangunkan terminal bas bersepadu bagi negeri Kelantan? Terima kasih Tuan Ketua. Yang pertamanya, Kuala Lumpur wilayah persekutuan. Jadi secara tentu kalau di bawah wilayah persekutuan, dia tanggungjawab kerajaan persekutuan lah untuk membina terminal bersepadu dan ibu kota. Secara kebiasaannya dan secara praktisnya, kalau semua negeri, kita lihat semua negeri, memang terminal bas bersepadu itu di bawah negeri dan dibangunkan oleh negeri, terutamanya oleh pihak BBT masing-masing. Termasuk kawasan saya, Seremban pun, terminal bas bukan bawah kenderaan Kementerian Pengangkutan. Dia dibangunkan oleh Majlis Bandaraya Seremban dan ada pembangunan dan juga pelaburan oleh pihak swasta. Cuma di Kota Baru, sebenarnya kerajaan negeri Kelantan, kalau bagi saya memberikan sedikit pandangan, dia tak perlu pun peruntukan daripada kerajaan untuk membangunkan stesen tersebut. Sebab tanah milik kerajaan negeri. Sebab yang paling penting ada tanah. Tanah pula bersebelahan dengan terminal bersepadu, terminal ECRL. Jadi tanah itu, kalau kerajaan negeri boleh berusaha sama, kerjasama dengan pihak syarikat swasta akan berlabur untuk membina fasiliti tanpa peruntukan oleh kerajaan sama ada pihak persekutuan ataupun negeri. Jadi saya berharap ini boleh diusahakan bersama untuk kita bangunkan. Sebab apabila ada stesen bersepadu dan tambah pula ada stesen ECRL, sudah tentu ada peluang perniagaan, ada commercial value dia. Jadi ada pihak swasta yang sanggup melabur untuk membina bangunan tersebut dan mereka operate. Apabila beroperate, dia adalah ruang untuk menyewa kepada peniaga-peniaga, ada tanda papan iklan tanda dan sebagainya. Jadi ini memang ada satu model pembangunan yang baru. Jadi untuk makluman yang berhormat, bukan saja Kelantan, semua negeri lain pun kerajaan persekutuan tak ada peruntukan untuk membina terminal bersepadu. Dan memang ini adalah usaha sama oleh pihak kerajaan negeri dan PBT, dan ini terpakai di semua negeri. Dan saya berharap pembangunan melalui model ini dapat dipertimbangkan di Kelantan, dan supaya saya juga mengharapkan Kota Baru ada satu terminal bersepadu yang kebetulan berada bersebelahan dengan stesen ECRL. Ini akan memudahkan dan membangunkan kawasan tersebut. Terima kasih. Isi tuan-tuan, apa yang Anthony Locke cadangkan tadi tu sangat menarik. Dia kata apa? Kamu nanti tanah, sebab kerajaan negeri ni perlu sedia tanah je. Okay, dia perlu sedia tanah. Tanah tu nanti akan dibina di sebelah ECRL yang akan siap. 80% ECRL Kelantan dah siap tau. 80% dah siap. Tinggal 20% lagi. 80% dah siap. Dijangka bila? Tahun depan mungkin boleh siap. Now, kalau dia di sebelah ECRL, so value tanah tu sebenarnya dah naik. Dan mana-mana kalau kerajaan negeri tak perlu keluar duit, dia berbincang dengan mana-mana syarikat sekalipun. Syarikat itu, syarikat swasta boleh datang melabur, boleh membina. Kan? How much is the cost? Kalau ikut bacaan saya lebih kurang dalam 30 juta je. Kalau 30 juta, bukan 30 bilion tuan-tuan, 30 juta. Kalau 30 juta kerajaan negeri tak boleh fikir, Gombak dah nak siap dah. Kan? Terminal bersepadu Gombak dah nak siap dah. Tapi Kelantan tak boleh nak datangkan 2022, 2020 dia dah bincang benda ni. Masuk 2022 kan apa dipanggil? Kata nak siap hujung 2025. Ini dah masuk 2025. Kan nak masuk 2025 pun tak siap-siap, tiba-tiba keluar kenyataan yang saya baca tadi, akan kembali ke kerajaan negeri. Bermakna 2022 sepatutnya start projek, 2023, 2024, 2025, 3 tahun buat. Okeylah, logik 3 tahun buat. Bila kembali kerajaan negeri, hari ini kerajaan negeri announce akan kembali balik kerajaan negeri, dia nak cari kontraktor tu, ambillah, katakanlah ambil setahun. Ambillah hujung bulan ini, kan, hujung tahun ini. So maksudnya projek itu start 2026, 27, 28, 29. 3 tahun lagi baru nak dapat bus station KB bersepadu. Teruknya kau orang punya pentadbiran. Tak, soalan saya mudah tuan-tuan. Kalau stesen bas pun kau tak boleh nak buat dengan dilayan hanya 30 juta,
Macam mana kau nak takbir Malaysia? Sebab tu saya terfikir, kenapa ketua pembangkang tu bukan daripada PAS? Ketua pembangkang tu daripada Bersatu. Kenapa cadangan untuk jadi Perdana Menteri itu bukan datang daripada PAS? Cadangannya Muhyiddin Yassin ataupun Hamzah Zainuddin. Samsuri itu pun Muhyiddin Yassin yang sebut. Dia berseloroh je. Sebab dia tahu bahawa PAS tak mampu nak mentadbir. PAS tak mampu nak mentadbir, tuan-tuan. PAS tak ada duit, Kelantan tak ada duit. Are you sure? Are you sure Kelantan tak ada duit? Ataupun kerajaan negeri Kelantan yang tak pandai macam mana nak menjana pendapatan. Saya selalu kata, politik adalah pengurusan manusia dan negara. Politik adalah pengurusan manusia dan negara. That's what politik is. Tak pernah politik ni tentang agama, tentang bangsa. It's never been about that. Politik ni bukan tentang agama, bukan tentang bangsa. Politik adalah pengurusan manusia dan negara. Tapi sebab kamu duk berkempen, Islam, Melayu, Melayu, Islam, Islam, Melayu, Melayu, Islam, DP. Maka the essence of politik Islam, membangunkan negeri itu, membangunkan rakyat dia, hilang dalam pertimbangan kamu. Dapat 400 juta, beli Mercedes Benz, tambah bini baru. Tak salah, nak kahwin 4, kahwin lah. Settle masalah kamu nak kahwin, kahwin lah. Kan? Kan kahwin lah, tapi settle dulu masalah rakyat. Settle dulu masalah rakyat. Sebab itu pun tak boleh nak settle, macam mana kamu nak majukan negara dan negeri? Hashtag nak mundur pilih PAS. Tuan-tuan floodkan komen. Hashtag nak mundur pilih PAS. Nak mundur pilih PAS. Nak mundur pilih PAS. Dapat duit, pergi tambah bini. Dapat duit, pergi tambah Mercedes. Apa ni? Kan? Bayar gaji, pendapatan, gaji. 100 juta kepada pekerja-pekerja dia. Pembangunan negeri tak mampu. Pembangunan negeri sendiri tak mampu nak buat. Hashtag nak mundur pilih PAS. Come on. Flood the comment, tuan-tuan. Saya nak flood the comment. Nak mundur pilih PAS. 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 Kita dah buat ratib baru dah sekarang. Nak mundur pilih PAS. Kita buat macam tu je. Nak mundur pilih PAS. 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 Tak apa Is, biar kami mundur janji Islam. Tak lah, aku Islam juga. Kami maju. Kan? Kenapa? Siapa kata kalau maju itu tak boleh Islam dan Islam itu tak boleh maju? Orang ajaran sesat yang kata macam tu, tuan-tuan. Kalau kita pilih Islam, kita akan mundur. Sesat kamu. Sesat lagi menyesatkan ajaran kamu. Nak maju, Islam lah jawapan dia. Kami Islam, negeri kami maju, tak ada masalah pun. Itu alasan kamu. Kan? Itu alasan kamu nak mundur pilih PAS. Tu je. Next pilihan raya, kita kata nak mundur pilih PAS. Kita buat VTT, kita buat apa, komen semua. Kita tulis kat situ, nak mundur pilih PAS. Apa janji dia boleh buat, tuan-tuan? Sapura pun dia suruh tutup je. 2,000 vendor Melayu, 80% Melayu, dia nak suruh tutup je. Itu jawapan dia. Bayar hutang, dia tak kerti. Syahir yang berdebat dengan Rafizi pasal bayar hutang tu. Dia suruh tutup hutang, tak payah bayar. Kan? Suruh tutup je, tak payah bayar. 2,000 vendor tu lantak pi lah korang. Pi mampus lah. Kan? So akhirnya tinggallah pembangkang yang pembanggang. Saya tengok sendu je TikTok wala on bila dia orang bincang hal ekonomi kan. Sebab tu dia orang lebih attack hal peribadi kan, dia lebih attack personality kita, dia attack kita punya rupa, kita punya body shaming, dia attack yang tu. Sebab dia buat ekonomi dia tak reti. Tak, nak cerita buat ekonomi apa? Kita tak cerita bilion-bilion, trilion-trilion investor luar lah apa, tak ada cerita tu, tuan-tuan. Kita cerita hal buat stesen bas, for God's sake. Stesen bas sementara Kota Baru tu, sementara dia 12 tahun dah. 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun sementara. Bila 2020 dia cadang nak buat 2025, 5 tahun dah berlalu. Tak siap-siap. Ni balik kerajaan negeri nak buat, baru nak plan balik. ECRL dah siap dah, tuan-tuan. Orang lain rumah dah siap dah. Dia baru nak fikir, alamak, raya dah dekat ni, minggu depan dah raya.
Kita nak, esok nak raya, bukan minggu depan. Esok nak raya, hari ni nak buat kuih apa? Ada, ya, itulah. Kan itu level pemimpin, bukan pemimpin Islam. Ini bukan pemimpin Islam ni, tuan-tuan. Ini pemimpin yang memalukan Islam. This is not what my religion taught me. Ini bukan apa yang agama saya ajar. Agama saya mengajar pemimpin Islam seperti seperti Aminuddin, dua menteri besar, PKR of course lah kan. Seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti ON Johor, Melaka, Perak, itu baru pemimpin Islam. Okay, Melaka ni antara GDP terendah, tapi Melaka tak ada apa. Okey lah. Negeri dia kecil, dia tak ada natural resources. Okey lah. Dia hanya berharapkan pelancongan. Okey lah. Tapi negeri yang ada pantai bersepadanan pula dengan Thailand. Pelancongannya bukan makin maju di Thailand, tapi tak spill over. So, siapa gagal? Siapa yang gagal?